Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dunia yang penuh dengan cabaran dan perubahan, satu perkara tetap kekal, iaitu keinginan untuk menjelajah, untuk mencari pengalaman baru, dan untuk menjejak langkah destinasi impian. Di sinilah peranan kami bermula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Khalili bin Muhammad Sunabari, pengarah urusan KRS Travel Sdn Bhd dan KRS Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ridwan bin Muhammad Sunabari sebagai pengarah KRS Travel dan jaga bahagian kewangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kalibari bin Haji Muhammad Sunabari selaku pengurus Tanah Suci KRS Travel. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ustaz Abu Zaifah bin Arif selaku penasihat agama KRS Travel Sdn Bhd. Saya Haji Muhammad Sunabari selaku CEO KRS Group, yang mana termasuklah KRS Travel, yang mana perjalanan kita sekarang ini kita telah membuat agensi pelancongan ini telah ditubuhkan pada tahun 2000 dan sekarang ini telah 26 tahun. Yang mana inilah dia yang akan kita teruskan, dan ini visi kita yang utama ialah untuk memberikan keselesaan kepada jemaah umrah, bukan sahaja dari segi hotel, juga dari segi penerbangan dan juga dari segi servis kita sewaktu kita berada di Tanah Suci Mekah dan Madinah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, alhamdulillah pada tahun ini kita telah diamanahkan untuk membawa jemaah haji melalui tabung haji di bawah pengelola jemaah haji, dan insya-Allah kita akan cuba menyantuni jemaah-jemaah haji ini sebagaimana yang diamanahkan kepada kita dengan sebaik mungkin, dan supaya dia mendapat haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah SWT. Misi kita alhamdulillah setakat ini telah pun tercapai, yang mana kita telah dapat memberikan perkhidmatan kepada hampir 15,000 orang jemaah umrah bermula daripada tahun 2000 sehinggalah sekarang ini, dan kita sentiasa mengikut peredaran waktu umrah ini, peredaran package, yang mana sekarang ini telah banyak berlaku perubahan, yang mana di sana telah ada speed train dan telah ada, dan dulunya kita tak dapat pergi ke Taif. Sekarang ini telah dibuka Taif kepada jemaah umrah, dan insya-Allah kita meminta supaya jemaah-jemaah ini pergi kerana Allah, dan juga kita menziarahi tempat-tempat sejarah Islam sewaktu di Madinah dan di Mekah. Kita juga setakat ini memanglah dalam keadaan ekonomi kita ini, keadaan mata wang yang tidak begitu menentu, kita sentiasa peka dan cuba membuat package yang seminima mungkin supaya jemaah dapat pergi mengerjakan umrah dan dapat kita memberikan kepuasan yang sebaik-baiknya kepada jemaah, insya-Allah. Saya dengan
rasa rendah hati memohon kepada semua jemaah-jemaah dan juga bakal-bakal pelanggan KRS supaya sentiasa menyokong kita, dan kita akan mengucapkan ribuan terima kasih di atas sokongan tuan-tuan. Sekian, Assalamualaikum. Kepuasan anda matlamat kami.